Bro guys, hari ni aku dengan Nopal buat kita orang buat side quest lepas Jamuan Badar. Dekat mana Pal? Mana? Cara Central. Cara Central. So tak, Jakut kita tak pernah pergi sini. So belum pernah jejak lagi lah. Kita orang jadi pendatang di sini. So nak pergi surau dulu sebab kita belum solat lagi. So let's go. Santai Pal lah. Oh. Ada, ni keluar ada. Betul lah, sini lah hati sini. Tak lah aku cakap dia. Jom tengok ada apa. Tengok ada apa. Ada apa ni? Kita tengok ada ha? Tengah collect bandai. Bandai? Oh. Ni kan bandai ni. Itu lah bandai. New arrival. Dear customers, we are having limited offer nationwide for men's and women's part-time parka at $249.90 each. Feel free to approach your staff for further inquiries. Happy shopping! Jom kita. Yang biru gelap, warna gelap-gelap. Ni untuk laser. Cuff button untuk laser rasa. Apa benda? Yang mana? Pakai dekat mana? Macam yang button laser macam cabut. Ya? Oh! Lawa agak? See. Tak pasti lah. Oh, okay. Mall Fantasi. Okay, jom kita pergi. Kita kena pergi arcade. Arcade. Mana-mana lah. Jom, aku nampak benda best. Besarnya natang tu. Tak ada apa. Bawa bom. Ni dia orang tahu keluar kan. Mampu aku. Yes. Dia mainan buat kata nak buat. Ottoman. Mana? Malah Ottoman. Bukan Ottoman lah. Itu kosong. Kosong. Ini kosong pakai baju. Ini kosong. Kosong yang kosong. Dia patong komen sedang pelik-pelik. Bila piring ke? Entah. Aku dengar air hoki tu. Kamen Rider. Jatuh. Bayar. Getah ke? Wah, Gundam Pal. Tunggu ni. Kan. Gundam. Siap apa-apa. Buat bunyi Pal. Buat bunyi datang tu. Babi. Jangan. Aku rasa aku dah jumpa Pal aku punya dunia. Welcome to my world. Tu dia. Makin kuat dia bunyi dunia aku. Tak tahu lah punya apa. Cerita ke? Kalau dekat tempat macam ni aku suka main apa? Jadi kalau dengan aku kalau pergi mall tak sah kalau tak pergi arcade. So kita kena pergi arcade. Welcome Pal to my world. Claw machine tak elok apa. Jom Pal. Sayang sekali ini bukan arcade yang kena pakai token tu Pal. So aku skip lah. Mall Fantasi. Okay Pal, tak apa. Nanti Yuta. So ni akak kenal pasal dia apa? Nama kawan Gojo tu. Gitu. Atau ada daripada Kaiju nombor 8 tu. So Koji. Alamak. Kena ambil belakang tu Gojo. Tak nak main. Skip. Apa nanti kalau terlebih duit nanti kita atas ni balik Kalau terlebih duit. Top view. Oh sini. Kembali kita ke asal. Lepas tu kita tengok wayang Maybe kita tak biasa. So kita skip. Tak tahu start apa yang best tu. Apa lepas tu kita tengok. Beli matcha. Macam nanti weh. Matcha latte.
Aku nak tanya ni. Awal kau beli matcha dan latte. Let's go. One man happy, all men happy. Tak nak aku apply tu bocor. Itu kena ada audit online lah. Aku tak ada ni. Dalam aku punya e-wallet ada 31 sen. Sampai kat sini. Ada yang Apa tu? mangga aja sikit tapi bawa gempak star. Bawa gempak star. Patut ada punya drawing lain. Bawa gempak star. Bukan betul-betul daripada owner. Kena keluar apa bila dah habis. Anak. Aku kan sakit tekak. Terima kasih dan selamat berlibur. So better aku tak kena air sejuk sakit tekak Ada mendarat. Tak apa masih nak balik. Mana turun Turun belakang ah. Turun belakang tu belakang tu. Nampak tu. Yang eskalator rosak tu. Dari sini boleh. Jadi kita naik ke sini. Naik defend tadi. Tu dah. Balik. Buat apa? Buat berjalan. Betul. Tak lah. Minggu depan SPM ni. Paper BM. BM lah, paper BM kan. Santai. BM. BI dulu lah. BM. BM dulu kan BI dulu BM dulu lah. BM, BI bersejarah. Sejarah. Cakap gulak je lah sejarah. So apa preparation kau untuk SPM sampai kita berani keluar macam ni? Dalam preparation Kan? masa kalau sekarang preparation study ya. Boleh tapi lambat Ya, tukang butang surrender. Lambat sangat. Tu sekarang orang tak boleh nak buka. Balik-balik orang buka. aku buka pun. Sepatutnya tak kan. Betul tak? Betul tak? Ya tu Tak. Melainkan kalau lift tu dah berhenti. Yes. Kita Puas-puas. dah jalan-jalan di Ceras Central Mall tanpa planning. Ceras Central bukan Ion. Kurang. Ni kurang. So mana berjalan balik? Ini betul-betul yang Selangor tu flat tu. Balik ni kau tidur dulu ke? Buka buku. Sakit-sakit nanti bikin cincin kalimnya. Main game. Kasih fresh badan. Oh, faham. Balik-balik mesti bawa setan rasakan. Oh, mandi tu. Ni mandi dulu. So aku rasa semua dia tadi kan. Aku masuk mall kurang sikit. Tak cakap mall ni macam mengurangkan aku semua. Habis kau rasa kan mall ni sesuai untuk kalau kau nak hang out dengan member-member? It is suitable lah. Suitable. Kau tak nampak macam baik sangat hiburan pun. Dia just tempat membeli belah, membeli belah. Partner korang dating boleh lah. Dating kat sini. Dah tempat yang best. Sebab dia jarang korang tak akan jumpa dengan budak sekolah korang. Betul lah. Itu betul lah. Tapi nak cakap tak ada entertainment banyak sangat lah. Arcade pun mall di Fatansi je. Lepas tu mall pasal ada apa? Ada cinema kan, TGV dia kan. Tu je lah, tak ada apa lah. Okay dah, balik lah. Shoo! Perak. Oh. Bangunan sandwich tu. Tak nampak sari. Hey yo, 去 man 去。 Hitam ni.